Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Seorang Bida bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. 11 tahun Vietnam tak pernah kalah dengan Malaysia. Akhirnya kalah juga pada Jun 2025. Ingatkan kalah tipis je, tapi kalah dengan perbezaan jaringan yang agak besar, 4-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ramai yang cakap faktor kekalahan Vietnam ni disebabkan skor revolusi Harimau Malaya. Malaysia tambah 7 player berdarah warisan dalam kempen kelayakan Piala Asia 2027. Malaysia bermain dengan sistem baru yang dikendalikan oleh head coach baru Peter Kalimovsky. Ada pendapat yang cakap skor revolusi Harimau Malaya ni susah nak dikalahkan Waima oleh skuad Indonesia Belanda sekalipun. Berbeza pula dengan Vietnam yang hanya mengekalkan majoriti player senior lokal diorang yang dah develop zaman Pak Hang Seo dulu. Dalam kempen Piala AFF 2024, Vietnam mempertaruhkan player forward baru yang dinaturalisasikan iaitu Jefferson Zhuangson. Tapi malangnya, Jefferson injured teruk dalam final Piala AFF 2024 bertemu dengan Thailand, tak dapat diturunkan untuk bertemu dengan Malaysia dalam kelayakan Piala Asia 2027. Sebelum bertemu Malaysia, Vietnam sempat naturalisasi satu player di posisi left back, Jason Pendon. So, ada pendapat yang mengatakan faktor lain yang menjadi punca kekalahan teruk Vietnam dalam match kali ini adalah disebabkan oleh kesilapan pengurusan atau kelemahan pengurusan Persatuan Bola Sepak Vietnam sendiri. Persatuan Bola Sepak Vietnam nampak lagi serius dalam persiapan kempen Piala AFF 2024 berbanding dalam kelayakan Piala Asia 2027. Vietnam stopkan liga untuk bagi laluan player beraksi dalam Piala AFF 2024. Lepas tu buat camp latihan di Korea Selatan, friendly dengan 3 kelab Korea Selatan. Berbeza dengan Indonesia, Malaysia dan juga Thailand yang tak hantar main player ke kempen Piala AFF 2024 disebabkan kejohanan tu di luar kalender FIFA dan liga domestik masing-masing masih berlangsung, so kelab tak diwajibkan untuk lepaskan player dorang. Malaysia sendiri tak dapat kumpulkan player-player sandaran daripada JDT. Indonesia pula turunkan player muda dengan purata umur 19 ke 20 tahun je dalam kempen Piala AFF 2024. Daripada mata kasar, nampak berbaloi lah perancangan Vietnam tu sebab diorang menjadi juara Piala AFF 2024, kejuaraan Piala AFF ketiga diorang. Sepanjang kempen tu mencatatkan 7 kemenangan dan 1 seri, kumpul 13.89 poin FIFA. Tapi hakikatnya dengan satu kekalahan kepada Malaysia dalam kempen kelayakan Piala Asia, Vietnam kehilangan poin sebanyak 13.99. Puncanya disebabkan Piala AFF bukan berlangsung dalam FIFA International Break dan dikonsider sebagai friendly match biasa je. Untuk persiapan kempen kelayakan Piala Asia 2027 bertemu dengan Malaysia, Liga Vietnam masih berlangsung. Stop sekejap lebih kurang 2 minggu untuk bagi laluan kepada FIFA International Break. So lebih kurang 2 minggu je player kebangsaan Vietnam training bermula 30 Mei untuk bertemu dengan Malaysia di Bukit Jalil pada 10 Jun. Nampak agak rushing dan mungkin menyebabkan player-player Vietnam ni kepenatan. Berbeza dengan Malaysia, kempen Liga Malaysia dah tamat since 26 April. Sekarang tengah season break sebelum masuk ke season baru 2025-2026 yang dijangka pada Ogos 2025 ni. Skuad kebangsaan Harimau Malaya dah mula dikumpulkan dan training secara berfasa bermula 19 Mei. Lebih kurang sebulan player Malaysia training sebelum bertemu dengan Vietnam. Dalam tempoh tu, Malaysia aturkan friendly bertemu dengan pasukan di ranking 72 FIFA, Cape Verde. Satu match official tier 1 dan satu match unofficial. Vietnam pula tak aturkan sebarang friendly sebelum bertemu dengan Malaysia. Bukan main confident lagi dorang. Sebaliknya, head coach dorang Kim Sang-sik fokus untuk manage ASEAN All-Star untuk menewaskan Man U di Bukit Jalil pada 28 Mei. 4 player utama Vietnam dikerah untuk membantu skuad ASEAN All-Stars. In fact, 4 player ni juga yang bermain dalam First 11 bertemu Malaysia. Nguyen Hai Long, Nguyen Hong Duc, Doi Duman dan Nguyen Van Vi. Malaysia pula memilih jalan selamat. Sekarang dah bijak, dah tahu mana prioriti, mana yang tak, mana match sarkas, mana match yang penting. Malaysia hantar 5 player dalam skuad ASEAN All-Star. Declan Lambert, Haziq Nazli, Sergio Aguero, Adib Raub dan Azam Azmi.
hanya goalkeeper Haziq Nazri je yang berada dalam skuad Peter Kalimovsky untuk bertemu dengan Vietnam. Itu pun duduk dekat sub, tak diturunkan. Sekarang ni dengar cerita Vietnam baru je tolak jemputan daripada Thailand untuk bermain dalam Kings Cup 2025. So Vietnam terlepas untuk bertemu dengan pasukan-pasukan kuat macam Thailand dan Iraq. Diorang juga tolak jemputan friendly daripada Filipina. Vietnam katanya dah decide takkan main apa-apa match friendly dalam FIFA International Break pada awal bulan September nanti. Diorang akan training untuk prepare match kelaikan Piala Asia 2027 bertemu Nepal dan Laos pada Oktober je nanti. Keputusan ni mungkin disebabkan head coach Kim Sang-sik tengah sibuk untuk manage Vietnam Under-23 untuk kempen Piala AFF Under-23 pada 15 hingga 29 Julai di Indonesia dan kelaikan Piala Asia Under-23 pada 3 hingga 9 September yang juga berlangsung di Indonesia. Tapi based on aku baca komen-komen fans bola sepak Vietnam di social media, nampaknya diorang masih positif lagi. Diorang terima je kekalahan sebab katanya skuad Malaysia adalah skuad yang lebih baik, terutamanya bila diperkuatkan dengan player-player warisan baru. Diorang berbangga lah, player lokal Vietnam dah bermain sehabis baik, sepenuh jiwa, bermati-matian untuk bertemu dengan Malaysia. Dan fans Vietnam masih yakin yang Vietnam akan buat comeback dan layak ke Piala Asia 2027. Dengar cerita, Vietnam dah start survey juga stok-stok player yang boleh dinaturalisasi kan. Head coach Kim Sang-sik, Referson Zuan Xuan pun dah tak sabar nak bertemu Malaysia sekali lagi di Vietnam dalam last match kelaikan Piala Asia 2027 pada 31 Mac 2026. Based on simulation daripada Footy Rankings ni, selepas second match grouping kelaikan Piala Asia 2027, Malaysia ada peluang 79% lagi tinggi untuk layak ke Piala Asia berbanding Vietnam hanya 21% je. Tapi itu simulation lah. Dalam bola sepak macam-macam boleh jadi. Harapnya Malaysia tak tercicir mata lah bila bertemu dengan Laos dan Nepal. Itu je untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang tentang faktor kekalahan skuad Vietnam kepada Malaysia? 11 tahun tak kalah, tiba-tiba kalah. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.